cakap dekat Nurul, Kak Nur merupakan forever business owner. Okay, mungkin inilah bisnes yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita. So, fokus tengok dengan Titi, insyaAllah korang bakal happy dengan forever. Okay, Kak Nur nak share tip ini bisnes. Tip adalah kena scam. Dan bila kita buat bisnes, kita terus kaya. Okay, mungkin Alwi adalah your dream team. Okay. Bila kita nak buat bisnes, kita kena tengok lambang macam di sini, kena tengok ketiga tu. Syarikat dia, produk dia, marketing plan. Contoh, syarikat kita tak tahu founder dia. Kita tahu bila ditubuhkan. Produk okey, marketing plan menguntungkan. Okay. So, tak nak juga pilih syarikat macam ni. Okay. So, kita dah tahu syarikat dia, founder dia siapa, bila ditubuhkan, marketing plan menguntungkan. Produk dia, kita tak tahu. Sama ada repeat sales setiap bulan ke ataupun tidak. Okay. So, tanya juga pilih syarikat macam ni. Syarikat okey, produk okey, marketing plan pula tidak menguntungkan. Kena pula research setiap pangkat setiap bulan. Jual 100, untung RM3. So, tak nak pilih bisnes yang tak ada bagi extra insentif pada kita. So, bila kita nak buat bisnes, kita kena tengok ke syarikat okey, produk okey, senang jual. Okey, marketing plan menguntungkan. Kita dah kaji sampai puas hati, baru kita pilih. Okey, inilah Forever Living Product yang Kak Nur dah usahakan sejak 5 tahun lagi. Ini adalah founder Forever Living, Dr. Rex. Kak Mira sempat jumpa dengan Dr. Rex. Okay, Forever ni adalah kukuh, tiada hutang dan aset dunia. Dr. Rex tubuh Forever Living ni dua tujuan, menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan bayar bonus paling banyak. Okay. Company ni besar sebab apa? Sebab dah ada dekat 165 buah negara termasuk apa? Brunei, Singapura, Jepun, Perancis, Arab. Okay. So, syarikat Forever ni merupakan private owned company. Kita tidak meletakkan di bursa saham. Sebab apa? Dia dapat keuntungan, dia hanya bagi kepada pemegang saham. Okay. So, Forever ni adalah private owned company. Bila dapat keuntungan, dibagi pada kita. 3% pada 165 buah negara bagi dekat kita. Masya Allah, sangat banyak. Forever ni dah ditubuhkan sejak 40 tahun. Sangat lama. Okay. Dia stabil sejak sebab apa? Dia stasis jualan sentiasa menaik bila keadaan ekonomi merosot dan pandemik sentiasa menaik. Company ni dah melahirkan lebih 10 juta pengedar. Kita mesti berada di syarikat yang besar, pasaran global 165 buah negara. Bila kita daftar, kelebihan kita daftar, kita join syarikat besar, kita daftar VIP, kita boleh layak terima bonus bulanan dari 165 buah negara. Kita dah boleh daftarkan downline di 105 buah negara. Okey. Kita buat sale dekat Malaysia, ada downline dekat luar negara. Kita dapat dividen dari 165 buah negara. Bayangkan 3% pada 165 buah negara dapat dekat kita. Okay, syarikat yang stabil adalah syarikat yang melahirkan beribu-ribu jutawan di seluruh dunia. Kita jangan join syarikat yang tidak melahirkan jutawan. Jadi adalah ladang aloe vera. Kita ada ladang sendiri, kita tanam sendiri, kita ada kilang sendiri. Bila kita ni Forever ni merupakan vertical integrated. Kita tanam sendiri, kita mampu jaga stok dan bahan mentah. Kita mampu menghasilkan kualiti produk yang terjamin. Bila kita jual sendiri, harga murah dan kualiti terbaik. Kita juga ada produk madu. Kita ada ladang madu. Kita menghasilkan, bila ada ladang, kita menghasilkan 4 produk madu tadi tu. Okay. Kualiti sangat terjamin, kualiti tinggi. Kita produk madu tertanding dengan produk yang Yaman. Okay. 70% kandungan air. Kita ada produk bee honey, bee pollen, royal jelly dan bee propolis. Okay. Kita sangat beruntung sebab berada produk kita mengamalkan produk sunnah yang ada dalam hadis mana dia kekal hingga kiamat.